guys, welcome back to my YouTube channel Oi. So hari ni nak pergi tiru avatar orang dekat DTI. So mari kita mulakan. Jom. Tak apa, kita nak tiru Biba. Tak apa, kita tengok dulu. Lama sangat dipilih. Cepat sikit Biba. Biba, bukan macam ni Biba. Korang tengok nama dia. Cuba tengok betul-betul nama dia. Seramnya. Nak muka ni ke? Ni muka macam, apa nama dia? Okey, muka dia macam si siapa nama dia tu? Si siapa? Bukan, nak muka dia macam kau ingat tak satu penyanyi tu? Mana muka dia pilih? Tadi tak silap dia pilih dekat muka-muka yang macam seram ni kan? Jadi mungkin ni ke? Bukan, dia dekat muka yang macam angel. Ni! I got it! Yeah, boy. Ariana Grande. Biba mana Biba? Biba kat mana tu? Biba, asal laju sangat kau pilih rambut Biba. Ni ke Biba? Biba. Ni, pening sangatlah, putih lah nama orang. Cuba nama kau tu warna lain sikit. Aku tak tahu mana Biba sekarang ni. Tu. Oh, tu. Bro, tak pilih rambut lagi, bro. Salah kulit. Kita rambut cerah. Kita kena pitch sikit. Macam ni ke? Ni dia punya macam tan sikit kan? Tanan. Betul lah ni kan? Okay, Biba. Kenapa Biba tak pilih? Tak pilih muka je. Kita kena jauh-jauh sikit. Sebab nanti nak kantoi sangat lah. Kantoi sangat. Oh, dia dah pilih kasut. Kasut apa tu? Kena tengok betul-betul. Kasut dia macam Biba mana kau? Biba, jangan lari dulu Biba. Tengok kasut dia. Okay, aku tahu kasut dia adalah high heels. Yang mana ni? Betul! Ya ampun, peniru gila. Kita intai saja. Biba. Sabar Biba. Biba, tolonglah buat something yang elok sikit Biba. Aku tengah tiru kau ni, tapi aku takut dia nampak aku. Oh, dia tengah tukar. Okay, baju warna biru. Okay. Oh, warna apa tu? Putih. Warna pink. Biba, tadi dah cantik Biba. Biba ni. Okay, nak warna macam Aladdin. Ni cantik. Biba, pilih cepat Biba. Okey, warna putih. Okey. Kasut warna putih dah. Baju mana dia pilih? Baju mana? Biru mana satu? Ni. Okey. Jangan bagi Biba nampak warna putih. Astaga. Biba pilih rambut warna ginger. Ginger kasut. Okey, ginger. Rambut dia macam mana? Tak. Sabar je. Mana aku nak ambil rambut? Macam mana aku nak pilih dia? Tak apa dah. Aku kena tengok rambut dia. Aku kena tengok. Okay. Asal datang kat aku? Biba, macam mana aku nak tengok? Biba. Rambut dia macam mana? Okay, dah tahu dah. Let's go! Aduh, tampaknya. Okay, sekejap. Macam mana rambut dia? Rambut dia macam mana? Aduh, astagfirullah. Macam ni betul kan? Kita tukar warna rambut kan? Rambut dia macam ni. Betul lah, sama lah. Jorok dulu. Mana Biba? Biba. Biba, kau kat mana Biba? Cepat sikit Biba. Masa dah nak mati Biba. Oh, tu dia. Kau dah sana. Bila apa tu? Aku tak boleh zoom lah. Nanti kantoi sangat lah. La ilaha illallah, kau tolong aku. Pakai skirt tu. Okey. Macam warna peach. I mean like maybe this. Kelapa sikit. Sekejap. Mana Biba? Oh, peach. Betul ni panjang. Okay, lepas tu dia ada pakai tiara kat kepala. Okay, jom. Aku dah gelap. Warna putih. Peach. Benda ni. Okay, lemas 10 saat lagi. Biba, mana Biba? Biba, kau sabar Biba. Aku belum. Kau tak nampak ke Biba? Kau tak nampak ke? Kau pun. Biba pakai apa benda? Alah, time start pula. Tak apalah. Alah, dia ada pun pakai benda merah tadi. Wow, bandanya dia buat. Ni Ariel kan? Ariel. Dia bagi dalam 3 lah. 4 lah. 5 lah. Di mana mu?
sebut. Okay, ya Allah, janganlah Biba dulu. Janganlah. Alah, kenapa Biba dulu? Santai sangat. Ni tu. Dia tak tengok. Janganlah, orang marah gila nanti aku. Kenapa? Aku nak gelak. Bye. Weh, aku nak menang. Mesti aku dapat yang paling bawah kan sebab meniru sangat dah. Siapa yang nombor 1? Semua lift ke? Air. Abigail. Aku dah kata dah, nasiblah aku bukan nombor kosong. Sebab aku nak lift, aku malu gila.